سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah kita rafakkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang dikurniakan bagi kita. Antara nikmat yang besar adalah kesihatan, dapat kita meneruskan kehidupan, ibadah seharian dan sebagainya. Okay. Alhamdulillah. So hari ini kita buka buku baru, buku lama jilid baru. Jilid yang kedua. Al-Adabul Mufrad, karya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. So muka surat 1, bab 142. Bab 142, Tayyibin Nafsi, bab yang menyatakan perasaan ceria dan senang hati. Nafsi itu nafs lah, diri. Nafs. Tayyib tu, tayyib, baik. Kalau kita cakap orang Arab, tayyib, okey, tayyib, okey, baik. Okey. Sebab yang menyatakan perasaan ceria dan senang hati daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah al-Aslami annahu sami'a Muaz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhanni yuhaddithu an abihi an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu ghusli wa huwa tayyibun nafsi fa zananna annahu alamma bi ahlihi fa qulna ya Rasulullah naraka tayyiban nafsi qala ajal walhamdulillah thumma dhukira al-ghina wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tayyibun nafsi minan ni'am. Hadis yang panjang menceritakan tentang keceriaan, senang hati. Daripada Muaz ibn Abdullah ibn Khubayb al-Juhani meriwayatkan daripada bapanya, daripada bapa saudaranya. Yang ni Muaz dia dengar daripada bapa dia, adapun bapa dia dengar daripada bapa saudara dia, Ubaid ibn Muaz. Bahawasanya Nabi SAW telah keluar kepada mereka. Yang ni Rasulullah keluar daripada rumah dan bertemu dengan sahabat. Dan mereka lihat pada diri Rasulullah terdapat kesan macam baru lepas mandi. Kesan baru lepas mandi. Dan Rasulullah SAW berada dalam keadaan ceria. Nampak macam baru lepas mandi, berambut basah, nampak segar. Dan Rasulullah dalam keadaan ceria. Maka kami pun, sahabat menyangka bahawa Rasulullah SAW telah baru selesai bersama dengan isteri. Dia baru lepas mandi. Okey. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau dalam keadaan ceria. Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Dia tengok dalam keadaan ceria, nampak bersih, elok aja, segar aja. Nabi, kami nampak Nabi dalam keadaan ceria. Baginda menjawab, ya benar. Dan segala puji-pujian hanya bagi Allah. Alhamdulillah. Dalam keadaan segar, perbanyakkan puji kepada Allah. Kemudian disebutkan tentang kekayaan. Tadi bila sahabat tegur Nabi nampak segar, nampak elok, Nabi berkata alhamdulillah. Kemudian bila sahabat bercakap menyebut tentang kekayaan, maka Nabi pun bersabda. Ini dalam
dalam peristiwa yang sama, dalam majlis yang sama. Nabi kata apa? Sesungguhnya kekayaan itu tidak mengapa bagi orang yang bertakwa. Tak ada masalah orang yang bertakwa, orang yang beriman ni, tak ada masalah kalau dia nak kaya. Kayalah setakat mana pun. Tak ada masalah. Yang masalah apabila dia kaya, dia jadi macam Qarun. Dia jadi macam Haman. Itu masalah. Tapi orang yang bertakwa, nak kaya macam mana pun kayalah. Kemudian Nabi kata lagi, dan sihat bagi orang bertakwa pula lebih baik daripada kekayaan. Orang yang bertakwa, kalau dia kaya, bagus. Tetapi, kesihatan yang baik adalah lebih baik daripada kekayaan. Kan? Kaya tu okey. Tapi kalau sihat, dia lagi baik daripada kekayaan. Dan rasa ceria itu, bahagia itu adalah sebahagian daripada nikmat. Kan? Betul, kalau kaya pun tapi nak makan pun tak boleh. Kan? Dah kaya, duit memang banyak. Tapi penyakit berangkai-rangkai. Kan? Orang makan durian, kita tak boleh nak makan sebab kencing manis. Kan? Orang makan orang makan perkasam, kita tak boleh sebab darah tinggi. Kan? Orang makan roti canai 2 biji, kita separuh je. Sebab tak sihat. Kan? Rupanya sihat itu lebih nikmat. Sihat lebih nikmat. Kan? Ada kawan saya tengah treatment kanser. Dia kata untuk nak selesaikan segala kemo dia tu, belanja untuk kemo saja RM580,000. Nak selesai kemo tu untuk proses 6 bulan. So RM580,000. Insurans tak cover. Tak apalah, ada duit. Kan? Ada duit, tak apalah. Tapi rupanya itulah. Sihat lebih berharga daripada kekayaan. Orang sihat, tapi kalau dia sihat, dia kaya, lagi nikmat lah. Makan boleh, pergi umrah lalu pun boleh, sedekah pun boleh, semua dia boleh. Tetapi Nabi kata ceria itu, bahagia itu adalah sebahagian daripada nikmat. Kaya saja tapi tak bahagia, nak buat macam mana? Sihat tubuh badan tapi tak bahagia, nak buat macam mana? Kan? Tapi kalau ada package tiga-tiga ni, itu nikmat yang Allah bagi. Kaya, sihat, bahagia. Kan? Itu nikmat yang cukup besar. Kan? Sebab itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kan? Nabi kata apa? Apabila datang kepadamu satu-satu perkara yang mendatangkan kebahagiaan, ataupun apabila didatangkan kepadamu berita-berita yang menyeronokkan, maka hendaklah sajidan syakira. Hendaklah kamu sujud dan bersyukur. Kan? Dapat nikmat, kita rasa bahagia. Bangun pagi tengok sihat lagi, alhamdulillah. Boleh sembahyang subuh. Ada pula nasi lemak. Kita pun sajidan syakira. Hendaklah kita sujud dan kita bersyukur. Maknanya kita melafazkan kesyukuran atas segala nikmat yang Allah bagi. Begitu juga dalam Quran, Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 114. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu segala nikmat yang Allah kurniakan. Kalau benar-benar kita ni orang yang taat kepada Allah. Kalau kita ni benar-benar hamba Allah, maka kita bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. So kita tengok balik, kalau siapa ada 3 package, package komplit 3 serangkai tu. Duit ada, badan sihat, hati senang. Maka perbanyakkanlah syukur kepada Allah. Tapi kalau ada 3 serangkai yang satu lagi, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, kita bersyukurlah kepada Allah. Sebab Allah bagi nikmat hidup lagi.
boleh kita ibadat lagi. Okey. So, tapi kalau tak cukup 3 pun ada salah satu pun dah cukup dah. Duit tak banyak mana. Pencen tak ada. EPF ada sikit-sikit. Tapi sihat tubuh badan. Tapi bahagia selalu. Pun Alhamdulillah. Kita kena bersyukur. Okey. Kemudian hadis yang seterusnya. Daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Akhbarani Ibrahim bin Munzir. Qala. Haddasana Ma'nun. An Muawiyah. An Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. An Abihi. An Nawas bin Sam'an al-Ansari. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Faqala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. An-Nawas ibnu Sam'an al-Ansari ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Sahabat dia rajin tanya. Dia tanya kat Nabi apa dia kebaikan dan apakah dosa. Apakah kebaikan dan apakah dosa. Maka Nabi pun kata kebaikan adalah akhlak yang baik. Yang dikatakan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Itu kebaikan. Maknanya orang tengok kita tak sakit hati. Orang jumpa kita dia tak sakit hati. Orang bila berurusan dengan kita dia tak sakit hati. Makhluk yang berurusan dengan kita tak sakit hati. Itu akhlak yang baik. Kita ada dia berasa seronok, kita tak ada dia cari. Itu akhlak yang baik. Dan ada pendosa adalah apa yang menyusahkan, menyesakkan, meragukan dalam hati. Serta engkau tidak suka manusia mengetahuinya. Jadi dosa ni adalah benda yang kita kata bila kita buat dia mendebarkan. Ataupun menyebabkan kita rasa susah hati. Atau kita rasa tak seronok. Atau kalau orang lain tahu kita buat, kita tak suka. Biasa orang buat dosa ni dia sorok-sorok. Sebab takut orang lain tahu. Kalau orang lain tahu dia jadi tak seronok. Dia malu dan sebagainya. Jadi senang. Apa yang menyenangkan kita adalah kebaikan. Yang kita rasa senang nak buat, kita rasa seronok nak buat, kita rasa orang lain pun seronok dengan kita, itu adalah kebaikan. Tetapi kalau kita sendiri rasa ragu-ragu, takut-takut, atau orang akan marah dengan kita, itu benda yang tak elok. Okey. Hadis ni kita dah bincang lah sebelum ni. Kemudian hadis yang ketiga daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddasana Amru bin Aun. Qala akhbarana Hammad an Sabit an Anas radhiyallahu anhu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa ashja'an nas wa laqad fazi'a ahlul madinati zata lail fantalaqa an-nas qabla as-sawt fastakhbalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sabaqa an-nasa ila sawt wa huwa yaqul lan tura'u wa huwa ala farasin li Abi Talhah uri ma alaihi sarjun wa fi unuqihi sayf faqala laqad wajadtuhu bahra aw innahu la bahrun. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, adapun Nabi ini adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling pemurah, dermawan, dan manusia yang paling berani. Nabi juga berani. Satu ketika penduduk Madinah pernah dikejutkan pada satu malam. Satu malam yang hening, tiba-tiba penduduk Madinah ni terkejut. Maka mereka pun keluar. Terkejut sebab ada bunyi suara pelik. Mereka pun keluar cari suara tu. Tetapi mereka disambut oleh Nabi. Yang Nabi telah mendahului mereka menuju ke sumber suara tu.
Maka Nabi pun kata, kalian jangan takut, jangan takut. Pada ketika itu baginda berada di atas kuda milik Abu Talhah, tanpa pelana di atasnya. Sementara di leher baginda tergantung pedang. Mana Nabi galah pedang, duduk atas kuda, kuda tu milik Abu Talhah, dan duduk atas kuda tanpa pelana. Maknanya Nabi pergi tunggang kuda tanpa pelana. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya aku dapati kuda ini seperti laut, atau kuda ini seperti laut, yakni berlari dengan kencang. Dia dalam bahasa Arab ni, dia perumpamaan ni, kan? Umpamanya kal bahari, seperti mana laut, menunjukkan yang kuda tu berlari laju. Tetapi juga macam kalau kita jumpa dalam teks-teks Arab yang menyebut Ali kal bahri. Ali itu seperti laut. Maknanya Ali itu ilmunya luas seperti mana laut. Macam tu. Ali itu dia punya ilmu dia luas seperti laut. Bahasa Melayu panggil apa? Perumpamaan. Bahasa Arab dia panggil misal lah, perumpamaan. Jadi dalam teks-teks ataupun nas-nas bahasa Arab memang banyak dibuat perumpamaan. Ataupun Ali kal asad. Ali seperti mana singa. Maknanya dia tu berani. Dia itu seorang yang berani. Kita ada. Bahasa Melayu kita ada. Oh, ada lah, kan. Dia itu bagaikan pipih di layang, kan, ataupun hidung nak selundang, tak ingat dah bahasa Melayu ni. Dulu-dulu mengaji sastra, kan, sastra, belajarlah metafora, hyperbola, apa semua-semua tu, kan. Perumpamaan bahasa Arab dia banyak macam tu, kan. Perumpamaan-perumpamaan yang puitis. So kat sini dia nak cerita satu yang Nabi tu naik atas kuda, kan. Tetapi dalam hadis ni nak cerita tentang antara kebahagiaan, kan, cerianya Nabi, naik duduk atas kuda, kuda Abu Talhah pula tu. Pasal apa cerita Abu Talhah malam hari ni? Kalau kita ingat Abu Talhah ni antara sahabat Nabi yang cerita dia agak unik, kan. Sebab Abu Talhah ni pasangan isterinya adalah Ummu Sulaim, kan. Abu Talhah dan Ummu Sulaim ni antara sahabat Nabi yang pemurah, kan. Yang kita pernah dengar sahabat Nabi yang jamu orang makan, kan. Yang bila Nabi suruh makan orang pergi rumah dia tu, dia jamu makan dalam keadaan dia padam lampu, kan. Sebab makanan tu tak banyak, kan. Cukup untuk tetamu je. Dia pun berlakon dengan isteri buat makan so padam lampu. Orang tak nampak lah orang tu makan, dan Allah rakamkan perbuatan tu dalam Quran. Maknanya dia dan isteri ni sanggup berkorban jamu orang di rumah hanya kerana mencari keridaan Allah Ta'ala. Sampai macam tu. Tak ada apa nak jamu, tapi adalah sedikit untuk keluarga dia. Tapi dah orang datang rumah dia jamu juga. Dimerai kehadiran orang. Okay? Dan Nabi ada kuda-kuda Nabi yang hebat. Kuda-kuda Nabi yang hebat pun ada. Dan Nabi memang suka kepada tunggangan yang hebat-hebat ni. Yang laju. Okey. Kemudian hadis seterusnya. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana Qutaibah. Haddatsana Ibnu Munkadir. An abihi. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin sadaqah. Inna minal ma'rufi an talqa aqaka biwajhin talqin wa an tufriga min dalwika fi ina'i akhika. Daripada Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah, Jabir dan juga bapanya Abdullah itu kedua-dua mereka adalah sahabat Nabi.
Bapa dia Abdullah itu syahid ketika mana peperangan Uhud. Adapun Jabir tu dia turut serta bersama Nabi dalam 19 siri peperangan. Jabir ni. Yang kita pernah cerita tentang dia, Jabir dikahwin dengan seorang janda. Sebab adik-adik perempuan dia ramai. So nak kalau kahwin dengan anak dara takut tak ada pengalaman nak tolong jaga adik-adik. So dia kahwin dengan janda. So Rasulullah telah bersabda, setiap kebaikan itu sedekah. Sesungguhnya antara kebaikan itu ialah engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis berseri. Tabassama liwajhi aqiqa sadaqah. Senyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Maknanya bila jumpa tu kita lontar dengan senyuman. Kalau tak jumpa pun WhatsApp buat emoji smile. Jadi taklah sama. Tunjuk muka smile kita tu lagilah sedekah. Daripada emoji saja. Tetapi maknanya memulakan pertemuan dan sebagainya dengan wajah yang manis, dengan sapaan yang baik. Itu adalah sedekah. Okay? Dan engkau menuangkan air dari timbamu ke dalam bejana saudaramu juga itu sedekah. Ialah orang buat bekas nak pergi ambil air, kita bawa air, tuang sikit bagi. Itu pun sedekah. Maknanya kalau setakat bagi air pun, itu dianggap sedekah. Dianggap sebagai satu kebaikan. Jadi perkara-perkara ni, kalau kita tengok, hadis Nabi dalam memberi perumpamaan kepada kita sesuatu yang realistik. Sesuatu yang mudah dibuat. Semua orang boleh buat. Nabi tak kata pun bagi dinar ke, bagi dirham ke, itu sedekah. Tak, air pun dikira sedekah. Kalau kita tengok hadis Aisyah, bagi kurma lagi. Tak banyak belah dua pula bagi. Itu pun sesuatu yang dianggap sebagai kebaikan. Apa yang kita boleh bagi, kita bagi. Menyenangkan orang lain. Okey. Seterusnya, bab ma yajibu min aunil malhuf. Bab yang menyatakan barang yang wajib daripada membantu orang yang sengsara ataupun teranaya. Kalau kita tengok, yajibu menjadi satu kewajipan untuk kita bantu orang yang sedang sengsara ataupun teranaya. Kan? Kita dah pernah baca sebelum ni, unsur akhaka. Hendaklah kamu tolong saudara kamu, zaliman atau mazluman. Orang yang menzalimi ataupun orang yang dizalimi. Kena tolong. Tolong orang yang menzalimi. Orang yang buat jahat. Orang yang buat zalim, kita kena tolong dia. Macam mana? Nasihat kat dia elok-elok. Jangan duk buat macam ni. Jangan duk buat anaya kat orang. Dan orang yang dizalimi pun kita kena tolong. Dibantu dia. Ringankan bebanan dia. Okay. Okay. Cuma dalam hal-hal ni, saya ialah daripada semalam duk baca, duk tengok komen orang tentang kehadiran Trump. Ni Donald Trump main Malaysia. Apa reaksi kita? Adakah kita nak kata hang ni tak boleh mai, kepala bapa syaitan? Ataupun kita kata mai lah. Yang mana satu? So kita tengok dalam kalangan agamawan pun ada dua. Satu kata mai, satu kata jangan mai. Yang mana satu? Kalau kita baca tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni, kalau kita tengok ayat 1 hingga 80 ayat tu fokus menceritakan tentang kaum Nasrani Najran. Nasrani Najran ni adalah satu tempat di selatan Yaman
Kalau hari ini dia tak jauh dengan Sana'a. Sana'a tu capital Yaman lah. Kan? So Nasrani Najran ni, mereka ni orang Kristian. Satu ketika bila mereka tahu cerita Nabi Muhammad tentang agama Islam ni, bila Nabi berhijrah ke Madinah, Bani Najran dia hantar satu rombongan 60 orang bertemu dengan Nabi. Dalam 60 orang tu ada 14 orang pembesar-pembesar. Seorang tu ketua rombongan lah. Seorang tu ketua protokol. Seorang tu ketua agama. Al-Haris tu. Haris tu ketua agama. So, mereka datang. Bila sampai di Madinah, Nabi dengan sahabat baru selesai sembahyang asar. Kan? Lepas sembahyang asar. Dan bila mereka sampai pun di masjid Nabi tu, masa tu kebetulan masuk waktu sembahyang mereka. Maka salah seorang daripada mereka pun bunyikan loceng. Kan Nasrani ni bila masuk waktu dia bunyikan loceng lah. Dan mereka sembahyang dalam masjid Nabi. Bahagian timur tu mereka sembahyang kat situ. Kalau itu, kalangan sahabat ada yang tak puas hati lah. Tak setuju apa pergi bagi lepas sembahyang dalam masjid ni. Dah lah sembahyang bukan ikut cara kita. Tapi Nabi biarkan sampailah mereka habis sembahyang. Mereka datang bertemu dengan Nabi dan tanya khabar kepada Nabi dan memulakan interaksi. Jadi yang kepala dua orang ni, Aqib dengan Said ni, dia kata bagi tanya khabar kat Nabi. Nabi kata jomlah masuk Islam. Mereka pun kata kami ni dah lama Islam. Sebelum kamu Islam, kami dah lama Islam. Nabi kata tak betul, kamu belum Islam. Sebab apa kamu belum Islam? Pertama, sebab kamu kata Tuhan itu ada anak. Yang kedua, kamu ni sembah salib. Dan yang ketiga, kamu ni makan khinzir. Maka selepas daripada itu berlakulah dialog. Kumpulan ni tadi berlaku dialog menjumpa tentang Nabi Isa apa semua ni. Jadi mereka claim Nabi Isa tu anak Tuhan. Tetapi kalau kita tengok kat situ, bila mufassir membincangkan perkara ni, interaksi Nabi dengan Bani Najran Nasrani ni, satu sikap Nabi bila orang mai, tak kira lah orang jemput ke tak jemput ke, bila orang mai jumpa kita tu, cara Nabi interaksi dengan orang, menggunakan perkataan yang baik, cakap elok, berinteraksi, berdialog, sampai akhirnya mereka tak boleh nak jawab soalan-soalan Nabi. Kamu kata Isa tu anak Tuhan. Kalau betul dia anak, anak tu mestilah ikut rupa bapa dia. Adakah Isa tu ikut rupa bapa dia? Mereka pun jawab tak. Kalau betul dia tu anak Tuhan, Isa ni makan minum berhadas. Tuhan tu makan minum berhadas tak? Tak. Sampailah akhirnya mereka terkedu, tak boleh nak jawab dah soalan Nabi. Maka turunlah ayat Quran tadi. Tetapi nak cerita kepada kita, walau macam mana orang tu sesat sekalipun, kalau ada peluang untuk berinteraksi, berdialog, berbincang, buat. Macam Allah perintahkan kepada Nabi Musa AS, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berjumpa dengan Fir'aun tu, sesungguhnya dia tu, Fir'aun itu melampaui batas, mengaku diri dia Tuhan, bunuh orang dan macam-macam lagi. Tetapi Nabi Allah suruh, Nabi Musa dan Nabi Harun, kedua-duanya izhaba, tapi jumpa dengan Fir'aun, pergi jumpa, berdialog, berinteraksi, ajak masuk Islam dan sebagainya, apa macam tu. So kalau kita nak bahas tentang
pandangan politik dia macam-macam lah, kan? Tetapi kalau dari pandangan dari segi agama, lagi mana kita boleh ada peluang untuk berinteraksi, berikan pandangan kita dan sebagainya, kita buat bil hikmah, dengan wisdom, dengan penuh kebijaksanaan. Wallahu a'lam. Okey, kat mana kita ni? Kita masuk kepada bab yang baru pula. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddasana Al-Uwaisi qala haddasana Abdul Rahman bin Abi Zinad an abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Zar radhiyallahu anhu su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali khair qala imanun billah wa jihadun fi sabilih qala fa ayyu riqabi afdal qala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha qala afara'aita in lam astati' ba'd al-amal qala tu'inu dha'i'a aw tasna'u li akhraqa qala afara'aita in dha'uftu qala tad'u an-nasa min asy-syarri fa innaha sadaqatun tasaddaqaha ala nafsika. Okey. Daripada Abu Zar radhiyallahu an, dia ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik? Nabi menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad pada jalannya. Hadis-hadis yang macam ni banyak macam-macam. Ada sahabat tanya ayu amal khair, ada sahabat tanya ayu amal afdal, amalan apakah yang lebih baik? Ada kalanya Nabi jawab as-salat ala waqtiha, solat pada awal waktunya. Ada kalangan sahabat yang tanya, Nabi jawab birru walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Ada sahabat tanya, Nabi jawab imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi hadis ini jawapan Nabi berbagai-bagai. Akan tetapi ulama hadis menyatakan dia tak ada kontradik. Jawapan-jawapan Nabi yang berbagai itu tak ada kontradik antara satu sama lain. Tetapi dia merupakan jawapan yang sesuai kepada suasana ataupun orang yang bertanya. Kalau orang tu dia tanya dalam keadaan dia yang macam tu, maka Nabi kata amalan yang paling baik adalah solat pada awal waktunya. Barangkali dia ni kurang sikit nak jaga mak dia, Nabi kata amalan paling baik adalah berbakti kepada kedua ibu bapa. Macam-macam lah. Jadi dalam hadis ni, perkara yang paling baik adalah iman kepada Allah dan jihad pada jalan Allah. Okey. Kemudian dia bertanya lagi, memerdekakan hamba yang bagaimana yang lebih utama? Kita tahu bahawa sahabat-sahabat Nabi ni, bila mana Islam datang, antara amalan yang baik yang Islam galakkan adalah memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba. Ada satu ketika, Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bersumpah tak mau cakap dengan Abdullah bin Zubair. Kita tahu bahawa Aisyah radhiyallahu anha ni, dia ni tak ada anak. Aisyah tak ada anak. Tetapi dia punya sayang kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak kepada Asma binti Abu Bakar. Asma dengan Aisyah kan dua beradik. Jadi masa Nabi hijrah dengan Abu Bakar ke Madinah, masa tu Asma duk pergi hantar makanan kat Nabi tu. Ketika itu Asma sedang mengandung kepada Abdullah ni lah. Suami Asma tu nama Zubair. Jadi Aisyah ni punya sayang ke anak saudara dia, yang bernama Abdullah bin Zubair ni. Sampaikan walaupun Aisyah tak ada anak, tetapi dia menggelarkan dirinya sebagai Ummu Abdullah, ibu Abdullah, kunyah dia.
Gelarannya adalah Ummu Abdullah, merujuk kepada Abdullah bin Zubair. Satu hari orang mari cerita dekat Aisyah yang Abdullah bin Zubair ada kata sesuatu kat Asma, kat Aisyah ni. Jadi Aisyah kata, betul ke Abdullah bin Zubair kata macam tu kat aku? Dia kata betul. Maka bila dia dengar macam tu, Aisyah pun kata, aku bernazar aku takkan tegur Abdullah bin Zubair ni sampai bila-bila. Sepatah pun tak mau cakap dengan dia. Dan benda tu sampai ke Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak saudara. Bila mak saudara cakap macam tu, dia pun terkejut lah. Dia minta tolong kaum muhajirin, tolong pergi pujuk Ustaz, tak jadi. Aisyah kata, hampa jangan duk hantar siapa-siapa pun. Aku takkan layan, tak mau cakap sampai bila-bila. Tiba-tiba satu hari, ni dah lama tak cakap ni. Satu hari ada dua orang, apa nama, Bani apa, tak ingat nama. Jadi orang tengah. Jadi mereka berdua bawa dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dia ambil kain tutup kepala. Jadi mereka berdua ni pergi ke rumah Aisyah bagi salam. Bagi salam, nak masuk, nak jumpa, nak bincang. Aisyah kata, masuklah. Bolehkah kami masuk semua kali? Aisyah kata, tak apa, masuklah semua. Bila kata boleh masuk semua, maka Abdullah kan, Aisyah ni bila dia mengajar apa sahabat Nabi tanya soalan ke apa semua, bila masuk ke rumah tu dia ada pemidang, ada tirai kain. Maka Abdullah bin Zubair bila masuk, dia terus pergi peluk Aisyah. Peluk Aisyah, minta maaf. Aisyah buat kerah. Sampai hak dua orang hak lelaki ni tadi kata kat Aisyah, hang tak ingat ke Nabi pesan tak boleh tak tegur orang lebih 3 hari, tak boleh pulaukan orang. Hang tak ingat ke Nabi pesan-pesan macam ni. Lama-lama pujuk, akhirnya Aisyah pun bercakaplah balik dengan Abdullah. Dia pun tegurlah balik. Jadi bila dah bertegur balik, kan Aisyah dah bernazar, dah sumpah tak mau bercakap. Maka dia kena bayar kifarat, denda. Dalam Islam, bayar denda, dia syarat dia apa? Merdekakan seorang hamba, seorang. Tetapi kerana Aisyah ni nak punya dia sedihlah peristiwa tu. Sampai setiap kali bila dia teringat peristiwa tu, menangis dia sampai basah tudung. Jadi Aisyah ni pun sebagai kafarah dia merdekakan 40 orang hamba. Bukan seorang, 40 orang. Dan setiap kali dia teringat peristiwa tu menyebabkan dia menangis. Sampai macam tu. Okey. Kita ni kat mana tu ni? Bab memerdekakan hamba. Jadi itulah nak cerita bab memerdekakan hamba ni, Aisyah ni sampai 40 orang. Kerana disebabkan kerana dia bernazar, bersumpah tak mau cakap dengan Abdullah bin Zubair, anak saudara dia yang disayang. So dalam hal ni, sahabat tanya kepada Nabi, merdekakan hamba yang bagaimana yang lebih utama? Nabi kata yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Maknanya kalau nak merdekakan yang mana, yang paling mahal, yang paling kita suka. Macam itulah juga bila nak bagi sedekah, bagi benda yang kita suka. Biasa benda suka kita tak bagi kat orang tu. Tapi yang mana yang paling susah kita nak bagi, yang tu kita bagi. Okey. Dia bertanya lagi, apakah pendapatmu sekiranya aku tidak mampu melaksanakan sebahagian daripada amalan tersebut? Nak pergi jihad pun tak mampu, nak merdekakan hamba pun tak mampu. Nabi kata kalau dah tak mampu macam tu, engkau bantu orang yang susah ataupun orang yang miskin. Tolonglah orang yang susah, orang yang miskin, atau lakukan pekerjaan bagi orang yang tidak reti melakukannya.
tolong orang susah ke, anak yatim ke, orang yang berhajat, yang memerlukan hajat, keperluan, kita bantu. Ataupun orang yang tak reti nak buat, kita pun tolong dia. Tak reti nak buat, kita pun tolong. Kat sini kita tolong ajak sekali cukup lah, lepas tu buatlah sendiri. Jangan duk spoon feed orang pula. Kan? Dan dia tanya lagi, apa pendapatmu? Sekiranya aku lemah daripada melakukan perkara tersebut. Nak tolong orang pun tak boleh, nak tolong tunjuk orang pun tak boleh. Maka Nabi kata, engkau tidak melakukan kejahatan kepada manusia. Dah tak boleh nak buat apa? Hang jaga diri hang sendiri, jangan buat jahat ke orang lain. Kerana sesungguhnya ia adalah satu sedekah yang engkau sedekahkan ke atas dirimu. Maknanya buat jahat ke orang, balasannya balik pada diri sendiri. Kan? Buat baik ke orang, balasannya balik pada diri sendiri. Buat jahat ke orang pun, sedekah tu balik pada diri sendiri. Kan? What you give, you get back. Kan? Itulah keadaannya. So, kat sini Nabi buka ruang. Tak boleh A buat B, tak boleh B buat C, tak boleh C buat D. Maknanya apa-apa juga yang kita nak buat atas keupayaan kita. Buat atas keupayaan kita. Yang penting kita usaha untuk buat. Sebab tu dalam hal ni istafti nafsak. Ambil fatwa daripada diri kamu. Ataupun Melayu kata tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Nak buat yang mana? Sebab apa? Sebab Allah jadikan manusia ni berbagai-bagai. Kalau kita baca dalam surah Hud ayat 118, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazalu mukhtalifin. Kalau Allah nak, Allah boleh je jadikan kita ni manusia ni sama aja semua. Jadi tak adalah kita bergaduh-gaduh, berbeza-beza, tak ada. Kalau Allah nak, Allah boleh jadikan macam tu. Tetapi Allah jadikan kita ni berbeza-beza. Tujuannya, kalau dijadikan berbeza-beza antara bangsa, kaum, agama, lita'arufu, untuk kamu kenal mengenal antara satu sama lain. Dijadikan kita ni ada yang susah, ada yang senang, ada kaya, ada miskin, lita'awanu, supaya kita tolong menolong antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu tolong menolong atas kebaikan dan juga ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong atas kejahatan, dosa dan juga permusuhan. Jadi berbezanya kita adalah untuk kita nafi'an li ghairi, bermanfaat untuk orang lain. Nafi'an li ghairi, bermanfaat untuk orang lain. Kalau tak boleh A, B, tak boleh B, C dan sebagainya. Yang penting hidup ni biarlah bermanfaat. Okey. Kemudian hadis seterusnya. Daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Hafsun bin Umar. Qala haddatsana Syu'bah. Qala akhbarani Sa'id bin Abi Burdah. Sami'tu Abi yuhaddits an jaddi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqah. Qala afara'aita in lam yajid. Qala falyamal falyanfa' nafsah wal yatasaddaq. Qala afara'aita in lam yastati' aw lam yaf'al. Qala liyu'in zal hajatil malhuf. Qala afara'aita in lam yastati' aw lam yaf'al. Qala falya'mur bil ma'ruf. Qala afara'aita in lam yastati' aw lam yaf'al. Qala yumsik 'anil syarri fa innaha lahu sadaqah. Lebih kurang hadis yang kita baca tadi.
dia dalam hidup ni maknanya lagi mana boleh buat baik. Sebab apa? Abu Hurairah kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni ibarat penjara bagi orang beriman, dan juga syurga bagi orang kafir. Ini hadis riwayat Abu Hurairah, hadis daripada Imam Muslim. Nabi kata dunia ni ibarat penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Kalau kita tengok hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, yang ni haram, yang ni haram, ni haram, ni haram, kan? Tetapi kesemuanya itu kan ada keluasan yang menunggu kita. Haram di atas dunia tetapi halal di akhirat, kan? Kita melihat seolah-olah penjara atas dunia tetapi syurga di akhirat. Terbalik bagi orang kafir tu. Dia duk ambil sapu habis semua atas dunia, tetapi hakikatnya akhirat nanti neraka. Sebab itu Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar ni dia seorang Yahudi di pasar. Masa dia berjalan di pasar, Ibn Hajar ni, orang Yahudi ni tanya kepada Ibn Hajar. Dia ni penjual minyak, Yahudi ni. Dia kata, apalah dia kata, atas dunia ni macam penjara, ni tak boleh, ni tak boleh. Tengok macam aku ni, atas dunia ni syurga. Maka Ibn Hajar pun kata kat dia, Hang melihat kami ni atas dunia bagaikan penjara. Tetapi bagi kami hakikatnya penjara ini adalah sesuatu yang nikmat menanti. Kan? Kalau kita sabar kejap, kita akan dapat nikmat yang lebih besar. Tetapi bagi kamu, apa yang kamu atas dunia ni tak banyak mana pun. Kan? Tetapi hakikatnya yang kamu nikmati sekarang bebanan bala yang lebih besar nanti. Dan akhirnya Yahudi tadi tersentak dan masuk Islam. Masuk Islam atas apa yang dijelaskan oleh bahasa Ibn Hajar lebih baiklah bila diterangkan benda tu. Akhirnya dia pun masuk Islam. So bagi kita kena semayang, kena puasa, kena zakat, itu semua bukan sia-sia. Bukan sia-sia tetapi ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Al-Quran kata fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu buat kebaikan. Okey. So daripada Sa'id Ibn Abi Burdah, dia telah berkata, aku telah mendengar ayahku menceritakan. Dia dengar ayah dia cerita daripada datuk dia, Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Maknanya Sa'id ibn Abi Burdah, dia dengar daripada ayah dia dengar daripada atuk dia ambil daripada Nabi SAW. Nabi kata, wajib atas setiap Muslim bersedekah. Dia bila ala kulli muslim ni sedekah ni, wajib atas setiap Muslim sedekah. Kita boleh baca pada dua keadaan. Satu, dalam hadis Nabi ataupun dalam Quran, perkataan sedekah itu ada kalanya membawa maksud zakat. Maka wajib bagi setiap orang Islam itu berzakat. Itu satu. Tetapi dalam hadis ini, wajib bagi seorang Muslim itu sedekah. Buat baik. Buat baik. Bersedekah ni. Buat baik. Dia bertanya, apa pendapatmu sekiranya dia tidak mendapati sesuatu untuk sedekah? Dia tak ada apa nak bagi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa, dia tak boleh nak bagi apa-apa. So dalam hal ni, dia ni mendapati tak ada apa-apa pun nak boleh sedekah. Nabi jawab, maka hendaklah dia bekerja. Hendaklah dia bekerja. Maka barulah dia dapat memberi manfaat kepada dirinya
dan barulah dia boleh bersedekah. Nabi tak ada pula kata tak apalah, dah tak ada apa nak bagi, nak buat macam mana. Tak. Tetapi dalam hadis ni Nabi beri galakkan supaya pergi kerja. Kalau masih lagi sihat tubuh badan, ada kekuatan, jangan duduk saja, pergi usaha, bekerja. Usahakan juga. Maka kamu akan dapat manfaat untuk diri dan kamu juga boleh bantu orang lain, boleh bagi kat orang. Dia bertanya lagi, apa pendapatmu sekiranya dia tak mampu atau tidak dapat buat? Nak pergi kerja pun tak boleh nak buat. Nabi jawab, hendaklah dia menolong orang yang mempunyai hajat yang ditimpa kesusahan. Tolong orang yang ada hajat dan orang yang ditimpa kesusahan. Yang ni boleh tolong macam-macam. Tolong bagi pandangan pun boleh, tolong bagi nasihat pun boleh, tolong nak berteduh pun boleh. Dia bertanya lagi, apa pendapatmu sekiranya dia tak mampu atau tak dapat juga nak buat? Maka Nabi kata, hendaklah dia menyuruh kepada kebaikan. Suruh kepada kebaikan. Maknanya, bagilah nasihat yang elok. Dan dia bertanya lagi, apa pendapatmu sekiranya dia tak mampu atau tak dapat nak buat? Nak suruh buat baik pun tak mampu. Maka Nabi kata, tahan diri daripada buat kejahatan. Maka sesungguhnya, ia adalah satu sedekah baginya. Dah tak boleh nak buat apa? Last sekali Nabi kata, tahan diri kamu. Maknanya pelihara diri kamu, jangan buat jahat. Itu pun ada satu sedekah baginya, satu kebaikan baginya. So panjang hadis ni. Maknanya kalau tak boleh buat A, buat B, tak boleh buat B, buat C dan sebagainya. Tetapi yang kita nak belajar pengajaran daripada hadis ni, satu, jangan mengalah. Lagi mana boleh buat, buat. Lagi mana boleh buat, buat. Macam kita tengok kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat satu-satu kemungkaran, hendaklah dia tegah dengan tangan dia, dengan kuasa dia. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tak mampu nak cegah dengan tangan, dengan kuasa, maka cegahlah dengan lidah bagi nasihat. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau dengan lidah pun tak mampu nak bagi nasihat, maka cegahlah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu selemah-lemah iman. Maknanya kita tak boleh dah. Dia duk buat maksiat, kita nak tegur pun tak boleh, apa pun tak jadi. Lalah kita tolak dengan hati. Maknanya kita tak redha atas dia buat. Bukan kita benci dia, tak. Tetapi atas perbuatan dia itu kita tak redha, kita tak suka. Kita tak boleh membenci orang. Kita tak boleh membenci orang, tetapi kita boleh benci, tak suka atas perbuatan dia. Wallahu a'lam bissawab. Kita buka kepada discussion. Nampak macam lena habis dah, sangat sunyi. Kan kita ada 5 minit. Sekiranya ada apa-apa pandangan. Dah tertidur ke? Tak ada apa? Dia kalau tak mau mengantuk sambil dengar tu, makanlah maruku. Maruku di Pavali itu ada lagi. Tak ada? Kalau tak ada boleh berhenti lah. Okey. So kalau tak ada, kita tangguh dulu. Boleh berehat untuk malam ni.
Ada? Okey. Okey. So kita tangguh dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala abdika nabiyyika rasulika nabiy ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqi wa la mahruma. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. اغفر لنا ولوالدينا ربنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان أهوة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Okay. So selamat berehat semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.